Okey, ada dua keadaan. Satu, kalau di riwayat-riwayat ni nak disandang kepada Nabi tak boleh. Tapi umur manusia ni berapa? Allah alam. Antara Nabi Isa dengan kita sekarang dah berapa? 2000 lebih lah. Tapi sebelum daripada itu, Nabi Musa kepada kita 5000 ke apa, kita tak tahu. Nabi Nuh dikatakan antara Nabi Nuh, Adam dan Nuh 10 kurun. 10 kurun berapa? 1000 tahun. Itu Ibn Abbas sebut. Dia pun, kita pun tak tahu dia ambil daripada mana. Mustahil Nabi sebut. Mungkin dia juga ambil daripada Wahab bin Munabih turun Ka'abul Ahbar. Tapi tak ada. Cuma yang kita confirm, mana saja riwayat yang kata dari segi matan, yang kata dunia ni 7000 tahun ke 6000, memang palsu terang-terang. Sebab bercanggahan dengan fakta yang nyata, sains. Tapi penulisan Yahudi, Israeliat, memang macam ada hint bahawasanya mereka nak kata dunia ni 7000, 6000, 7000 tahun macam tu lah. Ada ribu-ribu lah. Bukan dunia, manusia ni. Manusia tu manusia yang bermula daripada Adam lah. Tapi hadis tak ada. Sebab saya dah sebut hari tu, hatta Al-Imamul Qurtubi sebut dalam tafsir Qurtubi, apabila ada persoalan, apabila malaikat kata kepada, tanya Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdik, adakah kau nak ciptakan padanya, ataj'alu fiha, adakah kau nak jadikan pada bumi ini man yufsidu fiha, orang yang akan merosakkannya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami mentasbih dan mensucikan kau. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, menumpahkan darah, kau adakah kau nak jadi padanya orang yang merosakkan bumi dan menumpahkan darah? Malaikat macam mana boleh tahu akan menumpahkan darah? Macam mana malaikat boleh tahu bahawasanya manusia akan menumpahkan darah atas muka bumi ini? Sedangkan malaikat ni nama-nama tu pun dia tak tahu. Bila Allah ciptakan Adam, dia tak mau, dia tanya tentang Adam. Allah wa 'allama Adam al-asma kullaha. Allah Taala ajar Adam nama-nama ni. Kemudian summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah bentangkan nama ni pada malaikat. Malaikat tak tahu. Adam tahu. Nama pun tak tahu. Macam mana malaikat boleh tahu bahawasanya manusia akan tumpahkan darah? Hak buah-buah nama-nama hak keliling hak ada pun dia tak tahu. Melainkan kerana malaikat pernah tengok dah ada makhluk yang tumpah darah atas bumi ni. Itu yang diandaikan oleh para mufassirin. Jadi sebelum manusia, kemungkinan dah ada lah makhluk lain yang dah duduk sini, malaikat tengok telah buat masalah. So kalau main manusia pula ulang masalah yang dulu, maka Qurtubi sebut ada han, ada jan, ada apalah dalam istilah-istilah mereka, makhluk-makhluk yang dulu. Dan ini juga yang saya sebut tadi ni, yang saintis nak try ambil daripada, nak try buka gate black hole untuk bawa masuk, tengok apa yang ada di angkasa pada 20 daripada makhluk aliens yang dikatakan macam dengan scorpion, ada ekor, ada apa, yang saintis nak tunggu macam mana dia boleh masuk mai ke alam ni tu pun tak.